Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Apa cerita ni? Hujung-hujung minggu ni kita bersantai-santai mengopi lah apa semua kan. Okey, tak apalah. Aku tak nak cerita bab tu. Tapi aku terpanggil lah kan, untuk kita nak ulas balik tentang isu yang tengah viral sekarang ni. Satu orang perempuan, kita dapati dia menyerang suami dia di hospital kerana suami dia dikatakan kantoi bersama skandal. Jadi apa yang aku nak share kat sini, rata-rata masyarakat kalau kita tengok, bini cantik pun laki kantoi, curang dengan perempuan, dia kata perempuan tu jongang lah apalah kan. Jadi kat sini kita dapat tengok tak mentaliti masyarakat, pemahaman masyarakat tentang isu macam ni. Kalau dia nak sayang kat perempuan tu sebab cantik. Kalau perempuan pula nak suka kat lelaki tu sebab handsome, sebab ada duit, sebab tu, sebab ni. Dan kalau kita tengok, kenapa ramai pasangan dia tak boleh nak appreciate pasangan tu, dia tak boleh nak appreciate pasangan dia, dan hubungan dia tak lama. Kedengaran lah bercerai-berai lah apalah semua ni, ya. Rumah tangga berantakan lah, hubungan putus lah, tunang putus lah, girlfriend break up lah apa. Kenapa kita dengar macam ni? Sebenarnya rosaknya ni berpunca bukan daripada curangnya lelaki atau perempuan tu. Bukan. Isu curang ni bukan sebab utama dia. Sebelum berlaku curang tu, ada sebab lain yang terselindung kat situ. Tahu tak apa dia? Mari sini aku cerita. Setiap benda, kalau kau nak buat, kau mesti kena tahu benda tu akan pergi ke mana dan berpenghujung di mana, mengikut kiraan kau. Jangan kau susun benda-benda macam ni dekat ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan adalah rahsia Tuhan yang kau tak payah sibuk. Kalau dah nama dia rahsia, kau tak payah sibuk. Kau hanya perlu tahu apa niat kau, tujuan kau, perjalanan kau nak sampai ke mana dengan dia ni. Dan setiap benda yang kau mulakan, dia apa yang kau buat tu bergantung pada niat awal kau. So orang perempuan dia tak pernah tahu pun lelaki suka kat dia sebab apa. Sama juga lelaki, dia tak pernah tahu pun perempuan suka kat dia sebab apa. Tapi rata-rata orang perempuan dia merasakan dengan modal dia cantik saja dah cukup untuk lelaki akan kekal bahagia dan sayang dia sampai bila-bila. Cantik masa dia pakai baju. Kalau kau dah dapat dia nanti, dia pakai baju lagi ke? Masa tu mula parut duit 20 sen, cacat cela semua kau nak jumpa. Yang kau duk tergila-gila tu sampai kau letakkan high expectation dekat dia. Akhirnya bila kau dapat dia betul-betul tengok out of what you expect. Macam mana kau nak terima? Kau mulalah berpura-pura. Faham? Cantik tu kita yang tengok bini dia cantik, dia tengok bini dia cantik ke? Tak sama. Jadi komen kita kata bini cantik pun curang. Bukan sebab cantik tak cantik. Sebab dia adalah konsep pemikiran, mentaliti, pemahaman rosak daripada awal. Dah rosak dah. Okay, mai sini aku bagi supaya korang boleh lah. Kalau tak faham sekarang, faham besok. Tak faham besok, bulan depan. Tak faham bulan depan, 1 tahun. Tengok pada kecerdasan otak kau lah untuk nak faham isu yang aku cakap ni. Okay, baik. Isteri ataupun suami, korang buat sendiri ke yang tu? Bukan kan? Siapa pilih laki tu jadi laki kau? Ataupun perempuan tu jadi bini kau? Siapa pilih? Kau pilih ke? Kau yang menentukan ke? Bukan. Kalau kau yang pilih, sejak bila kau pilih? Betul tak? Jadi bukan. Itu adalah hadiah daripada Tuhan untuk kau. Anugerah untuk kau. Tanda Tuhan sayang dan ingatkan kau. Sebab tu dia bagi, bila dia tengok kau seorang, dia bagi pasangan. Bila kau dapat pasangan tu, kau tengok pasangan kau, yang kau tergila-gila adalah kecantikan dia. Kau nampak tak dia ni milik siapa?
Pasangan kau, laki kau, bini kau tu, masing-masing lah Ni siapa punya ni? Kau punya ke? Kalau kau punya, sejak bila jadi kau punya? Cuba fikir. Jadi dia adalah anugerah, hadiah daripada Allah Ta'ala yang diamanahkan dekat kau. So kalau kau ada mentaliti macam ni, ini bukan aku punya, ini kasih sayang Tuhan bagi kat aku dia ni, untuk teman hidup aku. Kalau kau ada macam ni punya mindset dalam kepala, secara tak langsung kau takkan buat sesuatu yang melampaui batas terhadap pasangan kau. Sebab apa? Tu anugerah hadiah tu, bukan kau punya. Jangan buat ikut suka. Menyakiti dia daripada sudut hati sampailah fizikal, langsung takkan berlaku. Nak marah pun kerana Allah je ni, nak tegur pun kerana Allah je ni. Pasal apa? Kau tu Allah punya, bukan hak aku. Aku masuk kubur nanti kau tak ikut pun, tu bukti dia kau tu bukan hak aku. Kau tu hanya pinjaman untuk teman hidup aku saja. Allah yang bagi. Kalau aku nak buat sendiri tak jadi. Sama juga anak. Bila kau dapat anak, anak tu adalah amanah daripada Tuhan untuk kau, bukan hak kau. Bukan kau pilih. Kau tembak sperm masuk kat dalam tu, kau boleh pilih ke mana satu? Yang ni. Kau boleh tahu ke pilihan kau tu, anak tu dalam rupa yang macam mana? Kalau kau boleh pilih, kalau confirm kau akan pilih anak kau bermata biru macam anak orang Rusia tu. Tapi pasal kau tak boleh pilih, dia lahir-lahir, apa bentuk dia, apa rupa dia, itulah anak kau. Terima je lah. Betul tak? So kat situ kau nampak tak, bukan kau punya. Itu hanya dah amanah daripada Tuhan untuk kau, supaya engkau bersenang-senang, bersukaria dengan dia, hidup kau tak sunyi. Selama engkau melihat bini kau, kau melihat suami kau, kau melihat anak kau, kau ada nampak Tuhan tak kat situ? Tak nampak. Sebab tu kau sepak terajang bini kau. Sebab tu kau sepak muka laki kau. Sebab kau tak tahu kata tu Tuhan punya tu, bukan kau punya. Sebab tu ada laki dia suruh bini dia seret tongges. Sebab ni lah. Hidup tak ada kefahaman yang betul, tak ada konsep yang betul. Suka kat perempuan sebab lawa. Lawa ni merujuk kepada seks, keperluan seks. Lawa sebab dia anak dara suci. Dara malam pertama dah habis. Suka sebab seks, seks 40 minit dah habis. Satu hari ada 24 jam. Kalau sebab seks kau rasa boleh bahagiakan kau bahagia 40 minit, kau menderita 23 jam nanti setiap hari. Jadi macam mana Jebat? Suka dekat dia sebab tanggungjawab. Tanggungjawab untuk suka kat dia. Jangan suka dekat orang, suka kat pasangan, sayang dekat bini, sayang kat anak menggunakan hati dan perasaan. Hati ni letak Tuhan je, dunia jangan letak. Faham? Betul-betul sayang kat kau, cinta kat kau, ingat kat kau, tak pernah lupa kat kau, Tuhan je. Masuk kubur tu sekarang, anak bini semua tak tahu ke mana, harta benda tak tahu ke mana, dunia tak ikut kau. Masuk dalam tu besok, siapa teman kau? Hanya ada Allah je kat dalam tu. Jadi kau kena faham konsep kehidupan kat dunia ni. Kena faham, tak ada satu benda kau boleh pegang tau, boleh letak dalam hati. Pegang kat tangan je sudah. Bila pegang kat tangan, kau bersedia untuk melepaskan. Bila berlaku apa-apa cabaran hidup, isteri sakit ke, isteri tu jadi macam mana, gemuk macam lori tanker ke apa ke, kau tak kisah. Sebab apa tak kisah? Sebab aku terima kau kerana tanggungjawab. Kerana aku dipertanggungjawabkan untuk jaga kau. Sama juga anak, sama juga mak. Tanggungjawab kita sebagai anak untuk jaga mak kerana Allah, bukan kerana mak. Kalau kerana mak tak dapat pahala, buat benda kerana manusia tak dapat pahala, buat kerana Allah je. Jadi sebab tu kena sayang keluarga ni semua. Bukan sayang kerana keluarga tu, sayang kerana itu amanah Allah. Kalau tidak, engkau tu mereput hidup seorang-seorang, betul tak? Faham? So jangan sebab lawa. Lawa tahun pertama, tahun kedua, beranak seorang, beranak dua, lawa tak tahu pergi mana dah. Macam ni kau nak sayang dia sampai ketua? Jangan sebab seks. Mula-mula ketat, lama-lama longgar. Lepas tu mula kau tak tahu dah macam ni nak sayang. Mula kau nak mencurang lah apa semua. Sayang kerana Tuhan. Sayang kerana Tuhan suruh sayang. Kan?
Ini orang mari dalam hidup saya sebab Tuhan hantar dia sini, duduk sama saya. Saya kena sayang dia. Bukan sebab dia. Kalau sebab dia, alamak, berapa hari saya boleh sayang? Lebih kurang macam tu. Faham tak? Jadi kita melihat nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Mak, ayah, adik-beradik, isteri, anak-anak, tak pernah kita ingat pun kata tu adalah anugerah dan amanah Tuhan. Kita cakap je kat mulut, tapi betul-betul dalam hati kita memahami konsep yang sebenar tu tak ada. Sebab tu ada perempuan sebelum kahwin ditatang-tatang, dipeluk-peluk, dijunjung-junjung. Lepas kahwin jadi orang gaji dalam rumah sendiri. Kehidupan dia. Sebab apa? Sebab aku suka kat kau sebab kau lawa. Bila lepas kahwin dah tak lawa dah. Tak apalah nak buat macam mana. Aku pun dah kahwin dengan hang. Hang duduklah rumah. Berus lantai, mop lantai, basuh kain, sidai kain, buat kerja rumah seorang-seorang. Melingkup macam orang gaji. Sebab apa? Sebab bagi lelaki, apa yang dia nak daripada perempuan tu tak dapat dah. Dah habis. Tapi nak tak nak, takkan nak cerai. Terpaksa belah. Terpaksa belah ni hang jadi mate kat rumah. Tapi berbanding dengan lelaki yang dia tahu ni hadiah daripada Tuhan untuk aku, takkan aku biar aku buat sebarangan kat dia. Besok akan aku tuntut setiap nikmat yang telah kau terima. Nak jawab apa dengan Tuhan ni? Kau buat dekat bini, dekat anak macam tu. Jadi orang yang dia tahu ni adalah hadiah daripada Tuhan, dia akan jaga elok-elok. Kan? Dia tak curang, melainkan dia pergi berpoligami. Dia tak lempang laki dia. Sebab dia tahu yang kau lempang ni kau punya. Aku bagi kau pinjam, tak suka pulangkan, bukan lempang, bukan pukul. Cakap elok-elok. Ini daripada Allah ni, daripada Tuhan ni, kau buat macam tu. Jadi kalau ada sifat macam ni, merasakan itu bukan aku punya, itu pinjaman. Bukti dia, masuk kubur nanti ni semua tak ikut. Aku dengan Tuhan je. Tuhan tanya kat aku dah hadiah kat kau macam-macam kat dunia. Apa kau buat dekat benda yang aku hadiahkan dekat kau? Mati lah nak jawab. Konsep otak mau betul, jangan rosak sangat. Suka kat pasangan bukan sebab dia lawa, bukan sebab dia dara, bukan sebab dia teruna, bukan sebab dia handsome, bukan sebab body dia. Nanti kalau sebab-sebab yang macam ni, kau kena tahu berapa lama kalau bergantung pada sebab-sebab macam ni. Bergantung kepada kefahaman, itu bukan kau punya. Nyawa kau sendiri pun bukan kau punya. Sebab tu Allah kata, jaga nyawa tu wajib hukum dia. Sebab apa? Bukan kau punya. Jaga elok-elok. Besok aku tanya nanti macam mana kau jaga. Diri sendiri pun bukan kau punya. Kena luka, bubur ubat, baikkan dia balik. Sebab apa? Luka ni besok Allah tanya, macam mana boleh luka? Kenapa? Kau tak jaga diri kau? Satu parut pun Allah tanya besok. Apatah lagi kau pergi lempang pasangan kau, pergi terajang anak kau. Lagilah. Jadi rosak manusia pada corak pemikiran dia, cara dia melihat sesuatu dan fahaman dia antara dunia dan Tuhan. Hidup dia ada Tuhan ke tak ada? Kalau tak ada Tuhan, memang dia meraban je lah kan kerja dia. Ya? Hidup berakal, mati jangan berantu. Fikir-fikirkan. Sekian, wassalam. Ingat, sayang kat pasangan bukan kerana pasangan tu. Dia akan busuk, dia akan gemuk, kan? Dia akan tak lawa, dia akan mereput, dia akan tua. Kalau sebab-sebab yang kau sayang kat dia tu bergantung pada benda-benda yang tak boleh dipertahankan lama, sekerat jalan je lah nanti hubungan kau dengan dia. Sayang dia kerana Allah. Faham? Apa-apa saja nikmat kat dunia sampai kat kau, kau kena ingat tu Allah bagi kat kau. Bukan kau pandai sendiri bercari tu. Bukan pandai kau punya pasal kau dapat tu. Allah yang bagi. Kalau benda yang Allah bagi, ingat, dia akan tuntut, dia akan tanya apa kau buat dengan nikmat yang dia bagi kat kau. Fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.